Okay guys, kata kereta ni dia ada tak stabil. Okay, kereta sudah pakai K20. Alright, so okay, kita tengok dulu. Rumah mana bos? Ni lah. Oh sini saja. Ya. Saya takut juga tiba-tiba polis datang sini ke jenguk. Biasa dah. Biasa dah. Ada mah kenapa tak pakai dia punya bracket. Nak jatuh dah. Ini memang tak ada bracket ni. Beli lah bracket, tak mahal sangat. Tak fikir media je. Kena ada bracket. Kalau tak nanti takut dia touch ke apa ke, shock ke, kebab. Okay. Apa masalah? Bila dia start jadi macam ni? Saya tak sure lah sebab sebelum ni ada semput. Oh. Tu dah macam-macam buat. Tukar wiring satu set engine. Okay. Lepas tu dah beli coil. Tak hilang juga. Lepas dah tukar wiring engine satu set tu, jadi juga pergi jumpa foreman yang sebelum ni. Dia bagi dia suruh tukar wiring kan. Tukar wiring apa tu? Wiring engine satu set. Tukar wiring satu set. Ujung-ujung adalah problem dia ni je. Map sensor. Map sensor. Tapi buzzer lah tukar satu set. Macam mana tu? Tapi dia tak scan dulu ke? Kalau scan boleh tahu kan? Sebelah tu scan tapi tak keluar. So mungkin ada wiring problem. So kira okey jugalah ada tukar wiring engine baru. Okay. Tapi ni pun buat sebab saja mau apa? Ada tengok tu Shifu Saiful tengok apa statistik tu kan. Mau tahu jugalah di kereta macam mana. Ya betul, kena tahu juga. So baru dapat buat dia punya tengok apa masalah dia sebelah tu. Jadi kereta daripada saya kecil sudah ada. Saya sudah ada pakai, saya ambil. Wajar okey, dia tahan lasak kalau jaga dia. Dia memang tahan lasak ni. Okay, kita buka apa yang perlu dulu ya. Okey. Mungkin ni tak pernah tukar lagi. Ori daripada dulu. Saya rasa ori lah kalau tengok macam ni. Tak pernah tukar. Yang tukar ni aja kan, map sensor kan hari tu? Okey. Sensor coil. Coil dah pakai K20. Yang semput tu you dah settle ke belum? Dah settle. Masa ganti coil punya time ada ganti spark plug sekali tak? Tak ada. Tak ada. Tapi sebab spark plug tu baru lagi. Baru lagi. Okey, power steering shift masih ada. Okey. Right. Tapi ada sini ada keluar minyak sikit lah. Tapi tu. Nampak? Dia gearbox. Mungkin sensor ni dia punya O-ring sudah keras. So dia punya ATF keluar dari situ pun. Sebab dia ada speed sensor, ada output dengan input. Ada dua dia kat situ. Kena check balik lah. Takut dia punya O-ring suara keras ke apa ke. Dia macam yang ni. Ini pun sama juga. Nampak? Cam sensor. Keluar minyak juga. So dia punya O-ring saya rasa dia suara keras. Ni satu skru pun tak ikat. Ni pegang itu pipe coolant dia. Dia tak ikat juga dia. Kadang-kadang nak cepat-cepat mereka buat tu dia tak ikat. Pening juga tu. Quick release. Baru tukar. Pakai ni NGR okey, cantik. Jangan pakai yang cap ayam punya. Dia longgar. Ini NRG dia okey. Ini okey tau. Kalau pakai yang cap ayam dia longgar. Longgar. Ini pun NRG juga kan? Tu tak tahu. Sebab saya main ambil saja. Sebab saya suka itu Sakura. NRG. Dia satu set ni, dia masuk dia pegang kuat. Dia tak akan longgar. Kalau cap ayam dia tu longgar. Memang longgar lari. Kacau tu. Ada. Yang ini buat
Okay, cuba masukkan sistem dulu. Okay, macam apa? Fokus ada nanti. Kita tengok lagi. Yang motor ni, Hollywood. Atas ni dia langsung. Lepas tu, dia akan nyaru. Power steering switch okey, tak ada isu. Sekarang kita cuba onkan aircon dulu. Kipas 1 2. So tak tekan button tu. Nanti ni open. Step tak jalan tak apa, kita on dulu. Okey, step ada gerak. Kira cantik lagi lah. Just dia punya apa tu, dia ada lari sikit saja. Dia punya timing ada lari sikit. Kita kena set balik dia punya buat satu reset. Lepas tu set balik dia punya timing lah. Base timing you mungkin tinggi sangat. Tinggi sangat kan? Tinggi sangat. Tapi itu pun apa, kalau saya tak buka aircon, bawa kereta biasa, bila tarik D, dia apa, gegar dalam mati dia betul atas 5 sikit saja. Ya ke? Masa tu dalam masuk D dengan R ke, tengah ada gear ke apa? Masuk D dengan R. Ada loading punya gear lah, dia tarik dulu. Okey, tak apa. Kita cuba dulu. Okey, kita cuba buat reset dulu. Okey, stepper yang usual Evo punya lah. Yang itu Evo 9 punya last version. Paling latest lah, sebab dia soal last. Evo 10 sudah pakai ETB. Electronic Total Body. Dia tak ada pakai yang ni lagi. Macam Kempro punya lah. So sekarang ni kita kena cabut bateri dulu. Kita buat reset bagi dia erase memory yang previous punya dulu. Okay. Lepas tu baru kita dapat buat baru punya setting. Okay. So kita kena buang dia punya current dan balance dia tu lah. Okay, on off kunci 3 kali sampai crank lah, kita bagi dia crank. Okay. Okay, sekarang ni kita masuk kunci, kita pusing on. Dia akan ada bunyi dekat stepper motor. You dengar, tengok ada tak? Okey, cantik. Lepas tu kita boleh start dah. Kita start dulu. Ada itu alarm. Alarm kena tekan dulu. Okey, lepas tu start. Okey, cantik. Lepas tu baru kita masuk sistem. Kalau tak nanti kita masuk dia tendang balik. Nampak tadi kosong kan? Sekarang dah lebih sikit dia buka. Okey, kita bagi dia panas dulu. Dah panas baru kita set dia punya base timing. Sebab dia akan kacau tu. Kalau tak nanti dia kacau, you pandu-pandu dia macam tak selesa pula. Kita bagi dia panas dulu. Tapi ini tak rosak. Tak rosak, okey lah. So far tengok tak rosak. Nanti kita dah set semua siap. Kita pergi test run dulu. Tengok macam mana. Kalau tak rosak, tak payah ganti lah. Jimat lah. Ni pun tengah koyak ni. Aku faham juga risau. Okey, yang ini jangan tegang sangat. Okey lah. Okay lah. Tapi you pakai K20, berapa limit TPS? TPS dekat 644.5. Baik kita naikkan lagi sikit. Sebab pakai K20, dia punya power tinggi sikit. Api besar sikit lah. Kalau api besar sikit, kita bagi dia minyak lebih sikit. Okey, dia nampak dengan 683. Tapi kena longgar sikit dia punya
Kena total kabel ada tegang sikit. Cukup rasa dah okey dah. Cukup rasa dah okey dah. Jangan tegang sangat. Tadi tegang sikit. Lepas dia punya 2 skru tu, dia akan pergi depan. Yang ni kira okey sikit lah. Tadi tegang, sekarang ni okey sikit. Jangan bagi dia tegang sangat. Patutlah sebab tu kadang bila Step dia punya baseline ni kita kena adjust dekat base screw tu. Kita masuk dia punya sistem. Okey dah. Dia ada tinggi sikit. Kita rendahkan sikit. Antara plus minus 800 macam tu lah. Tak perlu tinggi sangat. Jimatkan you minyak sikit. betul minyak kok pasal. Ya, sebab you punya timing tinggi sangat. You masuk gear tak masuk gear dia pun tinggi sangat. So kurang cantik sikit lah. Dia pakai minyak lebih sikit. Kita kena test dia punya buka aircon semua tu. Okey. Okay, kita buka aircon kipas 1 2 3 4. Bagi dia learning balik dia punya step semua tu. Sekarang ni ada kita buka lampu sekali. Yang ni semua buka. Bagi tu betul. Okey. Dia kena tekan sikit lah. Tekan beberapa kali. Ini normal ke battery voltage macam ni? Normal. Normal lah. Dekat sini dia macam 12 lebih kan. Tapi kalau dekat luar dia more than 13. Kalau paling rendah pun 12.5, 12.7 macam tu. Jangan risau. Kalau tak kita boleh check. Ni bagi sekejap. Kita boleh check dekat luar pinnya tu. Sebab kita ni sekarang full load. Eh, 13.2. So, jangan tengok dekat dalam. Sebab dekat dalam tu, dia punya current tu, dia sudah distribute. Sudah distribute. Kalau nak tengok alternator ada betul-betul charge, you kena check dekat depan ni. Check dekat depan ni. Nampak? Ni dengan sana kurang 1 volt. So tak ada isu. Kalau on aircon, kipas paling laju, paling besar, paling sejuk dengan lampu dia masih ada 13, cantik lah. Biasa kereta yang lama sikit dia dapat 12.7. You punya ada 13.1. Kira okey lah, cantik lagi. Just you kena really full charge dia punya bateri. Macam tu je. Okey, cantik. On aircon pun duduk dekat 8.5 dengan lampu semua tu. Okey, step pun cantik. 60 step ke atas. Baik. You punya handbrake ni kuat tak? Tu satu. Tarik satu kali je. Okey, kasi dia kuat sikit. Tapi standby brake, kita akan buat reverse lah. Okey, cun. Kita masuk gear. Kalau dia duduk dekat 718, 687 RPM, kira okey sebab dia main spec. Ini you nampak tak sampai kan? Tapi betul dia duduk dekat 718 dah. Jangan tengok dekat sini. Sini analog. Analog tu kita tak tahu dia duduk dekat mana. Lagi-lagi kereta ni dah more than 20 years. So dia akan bagi yang non accurate lah. Kurang sikit lah. So tengok dekat sistem. 718 cantik lah. Okey, pergi N. Okey, standby brake, pergi depan D. Masuk D. Okey. Masuk D dia pun ada dekat 718. Kira cantik lah. Memang nice lah. Memang nice lah. Stepper motor okey lagi. Jangan tukar. Okey, biar lagi kejap. Kita learn balik. Sebab saya selalu sini memang taruh betul punya, saya tengok situ. Mana? Yang ni Ini dia pun sudah distribute. Kalau nak tengok, dia kena tengok depan. Patut beli test lamp yang keluar nombor lah. Test lamp keluar lampu je. Atau you ada itu multimeter pun boleh. Multimeter pun boleh test juga tu.
tak ada hal. Okey, kita off dulu apa yang tak perlu. Sama juga 8.5 plus minus sikit, 60 lebih step. Cantik lah. Off terus. Okey. Kalau off terus, sekarang ni dia tak perlu tinggi sangat RPM. Dia duduk dekat 7.5, 78 atau 800. Dia akan main sendiri kat situ. Dia tak mati. Jangan risau, dia tak mati punya. Kalau sekarang ni you masuk gear pun dia akan okey. Dia kena 87 atau 7 atau 8. Dia akan main dekat situ. Dia akan tahan dekat situ. Walaupun you nampak dia turun kan, dia akan main dekat situ. So kira cantik punya tu. Tak ada hal. Kuat juga impact kita. Yalah, kena tarik kuat sikit. Tengok dia akan duduk dekat situ. So kira cantik. Ini memang dia wajar punya spek ni. So kira okey lagi lah. Tak payah tukar apa-apa. Tak payah tukar apa-apa. Kita off dulu. Okey, kutip barang, install balik, nanti kita pergi test drive. Ni aku balik. Tapi ni tintik gelap sikit takut tak nampak macam ni. Okey, tak ada isu. Kita bagi dia full load. Lagi ringan lah sekarang. Berat ya. Tapi ini tu kan masih tadi dia ada macam tadi isi kalau ada so kita tengok jangan dia punya apa tu mungkin ini baik dah biar tak begini boleh dari tadi dia tu perlu tak so kita beli kalau ini ada yang sebab yang paling lalu kita usaha dari itu dan jadi ini kita bisa beli kita share dekat you pun tak ada hal, you boleh pergi tengok ada video. Boleh. Sebab dulu customer pernah kena, lepas tu dia pergi check, dia ada record video, dia hantar dekat saya. Lepas tu saya cakap, kena lah sebab dia ada free play. Dia macam ni tau, dia punya gear tu, dia punya cam gear sprocket tu. Okay, dah lepas kita buat test drive, so rasanya tak ada isu apa-apa. Cantik lah, masih dia kekal dia punya step. Okay. Tak lari lah. Kalau kita off aircon, okay, dia punya step akan kurang. Sebab loading dekat aircon compressor sudah tak ada. Dia tak perlu buka lebih. So dia kurangkan untuk jimatkan you minyak RPM tu. Okay, sekarang ni kita terus buka. Dia terus buka, dia terus naik. Kereta pun tak ada gegar apa tu. Dah cantik lah. So kira okey lah. Tadi apa bila dia tutup aircon pun dia punya RPM tu okey. Cantik juga tu. So kira dah siap dah. Alright.